perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jam membawa kita tepat 11 pagi dan maka bermulalah secara rasminya Majlis Walimatul Urus yang kita raikan bersama pada hari ini. Melayang serindit di atas permata, merebah berkicau di hujung muara, pemanis kata selamat datang awal bismillah pembuka bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil mu'minin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan yang sama-sama kita muliakan pihak Sahibul Bait Puan Rahijah binti Arifin seisi keluarga bersama dengan ahli keluarga kepada Allahyarham Abdul Rashid bin Muda, yang sama-sama kita raikan pasangan merpati dua sejoli bersama dengan pasangan Fatin Farhana binti Abdul Rashid dan pilihan hatinya Muhammad Arif Aiman bin Ahmad Azli, yang berusaha bersama dengan semua rakan-rakan petugas daripada pasukan rewang, petugas-petugas di setiap stesen, juadah-juadah sampingan, pihak andaman, juru kamera dan semua rakan-rakan petugas yang kami sebutkan, yang kami terlepas pandang. Buat anda semua selamat menjalani segala tanggungjawab tuan-tuan dan puan. Dan seterusnya yang kami alu-alukan, yang kami kasihi bersama dengan hadirin dan hadirat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam sejahtera dan selamat datang ke majlis meraihkan cinta buat pasangan Fatin Farhana dan juga Muhammad Arif Aiman. Bila saudara membawa kita kepada jam ini, bermula sudah atur cara kemuncak majlis persandingan buat pasangan pengantin baru yang kita raikan. Dan bermula juga pada jam ini kita akan bersama-sama menerima kunjungan demi kunjungan daripada para tetamu jemputan yang datang dari jauh dan juga dekat. Jadi makanya saudara, marilah sama-sama terus kita mendoakan semoga perjalanan para tetamu jemputan kepada pihak tuan rumah kita akan selamat tiba, akan selamat sampai ke destinasi ini. Dan insya-Allah setibanya keseluruhan tetamu-tetamu, insya-Allah majlis kita akan bertambah kemeriahannya. Okey, dan di mana pada hari ini tuan-tuan dan puan, tanggal 21 Disember 2025 bersamaan dengan 1 Rajab 1447 Hijriah. Hari yang baik, hari yang dimuliakan. Moga-moga hari ini Allah kurniakan kita bersama dengan hari dan cuaca juga berkekalan baik sampai ke penghujung majlis. Dan sekali lagi tuan-tuan dan puan, anda terus teman berteman bersama dengan kami selaku jurhibah yang bertugas bersama dengan saya Muhammad Afif dan juga rakan setugas senior saya bersama DJ Azroy. Mungkin ada sepatah dua kata daripada DJ Azroy untuk para tetamu yang dah boleh tiba, silakan. Ya, saya janganlah panggil saya senior, segan saya. Benda betul, tak ada apa yang disegankan. Silakan. Jadi yang bermula, terima kasih kepada saudara Hafiz dan juga terima kasih juga kepada semua para tetamu hadirin hadirat yang sudi bersama-sama dengan kami di sini yang untuk memeriahkan lagi suasana majlis perkahwinan di antara Fatin Farhana dan juga pasangannya iaitu Muhammad Arif Aiman. Semoga semua kedatangan anda tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian semoga dapat memeriahkan lagi suasana majlis. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru sampai, kita alu-alukan juga untuk anda bersama-sama menjamu selera lah dengan aneka hidangan serta juadah-juadah yang telah pun tersedia di ruangan meja buffet maupun di stesen-stesen juadah sampingan. Okey, dan kita pun dah dapat listing dah. Kita ada listing juadah-juadah kita pada hari ini. Okey, dan di antara juadah utama yang telah pun tersedia di ruangan meja buffet, kita ada daging kari paceri nanas, daging sambal serai, sambal Jawa, juga bersama dengan nasi minyak serta nasi putih. Kita juga ada pecel dan sebagai pencuci mulut disediakan buah tembikai. Ya, betul. Bukan itu saja bang. Kita juga kat sini kita ada berbagai jenis menu-menu tambahan di bawah khas daripada pihak tuan rumah kita. Ya, seperti mana yang dapat kita lihat, deretan khemah dan juga kios daripada pengusaha-pengusaha juadah sampingan kita. Boleh kita kongsikan apa juga yang boleh para tetamu kita
kita dapatkan pada hari ini? Silakan. Betul. Kalau tetamu nak dapatkan dekat sini, kita ada ayam golek, lepas tu kita ada kuih muih di sana, kuih-kuih agak-agak tradisional, kuih ada roti juga saya tengok. Ada roti krim. Okey. Dan juga kat situ kita boleh dapat berbagai jenis air balang. Lepas tu kita ada apam balik. Dari Mr. Don Balik. Ya, betul. Ini nama unik ni. Dan juga kita ada cendol ustaz. Okey. Ini adalah sesuatu yang cukup istimewa yang dibawakan oleh pihak tuan rumah kita, ya, khususnya sebagai santapan para tetamu kita yang sudi berkunjung ke majlis kita pada hari ini, betul Alhamdulillah, kita tengok memang meriah dengan tambahan lagi dengan menu-menu tambahan yang ada dekat belakang ni. Macam-macam menu ada. Ya, betul. Tepung ada, tanya selera. Betul bang, betul. Jadi makanya kepada semua para tetamu jemputan kita, kalau katalah dah pun selesai menjamu selera dengan juadah-juadah utama kita, kita jemput jugalah kepada anda semua. Sudi-sudilah kiranya untuk anda singgah-singgah ke setiap stesen juadah sampingan kita, dapatkan juga aneka juadah-juadah yang istimewa yang disajikan oleh pihak tuan rumah kita sebagai santapan anda. Ya, betul. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak tuan rumah juga kerana sudi menjemput dan juga menjamu selera dengan makanan-makanan yang ada makanan. Ya, betul. Okey, dan di mana pada hari ini juga tuan-tuan dan puan, satu tradisi yang terus dikekalkan oleh pihak tuan rumah kita, iaitu tradisi rewang. Ya, betul. Itu yang lebih istimewa. Kerana kita kalau tengok dekat mana-mana lah, kalau kita buat 10 kali kenduri kita bekerja kan, kita nak dapat yang rewang ni mungkin satu, mungkin dua. Mungkin betul. Cumanya alhamdulillah pada hari ini kita masih lagi melihat kemeriahan, kita melihat kerjasama daripada ahli keluarga, jiran-jiran tetangga yang ramai-ramai turun padang. Mungkin dah 4 hari lepas derang dah berkampung dekat bawah ni. Mereka lah yang menjadi tulang belakang untuk bersama-sama menjayakan, bersama-sama menyediakan semua kelengkapan majlis dan di sini juga saya ingin mewakili pihak tuan rumah kita untuk merakamkan ucapan selamat bertugas kepada semua tim-tim rewang kita. Kerana usaha murni anda lah majlis yang dihajatkan oleh pihak tuan rumah kita dapat kita jayakan bersama-sama. Dan semoga usaha murni semua rakan-rakan daripada tim rewang kita, Allah pandang kemuliaannya, Allah kembalikan bersama dengan imbalan ibadah, insya-Allah. Amin. Ya, betul. Dan ataupun juga mungkin tanpa kaki-kaki rewang kita ni, mungkin majlis ni pun tak ada bang. Iya, betul. Mereka lah yang macam saya cakap tadi, mereka lah tulang belakang majlis kita. Betul. Dan jadi kita doa-doakan juga, semoga segala urusan tim rewang kita, semoga segala urusan rakan-rakan petugas kita, Allah permudahkan daripada awal sampailah ke pengakhir majlis, insya-Allah. Okey, dan apabila saudara, juga saya berkongsikan kepada tentera perempuan sebagai makluman, insya-Allah jika tiada aral yang melintang pada hari ini, kita akan sama-sama menyaksikan atau cara ke puncak majlis, di mana dijadualkan bakal berlangsung pada sekitar jam 12.30 tengah hari. Apa yang bakal berlangsung bang pada jam tersebut, boleh kita kongsikan? Mungkin kalau tak ada apa-apa aral lintang, kita akan saksikan ketibaan kedua mempelai kita diarak dengan Palang Kompang. Lepas tu kita ada persandingan salam restu, makan beradab, foto kek dan sebagainya. Dan di mana kita juga akan menyambut kehadiran ahli keluarga daripada pihak rombongan berkadar kita. Dan apa pun saudara, ini adalah di antara jadual-jadual yang telah pun ditetapkan di dalam tentatif majlis kita pada hari ini. Dan apa pun kita doakan juga saudara, kita doakan yang baik-baik aja akan terus berlangsung di sepanjang atau cara majlis pada hari ini, insya-Allah. Kita cakap pun baik-baik, kita cakap pun seolah-olah macam dah berdoa lah. Betul. Kerana kita cakap yang baik-baik, dan itu juga kita harapkan sebagai doa yang baik-baik untuk majlis pada hari inilah. Dan insya-Allah saudara, kita nantikan bersama dengan atur cara seperti mana yang telah pun kita kongsikan kepada anda semua. Dan sambil itu juga kepada para hadirin, di mana pada hari ini kita disediakan bersama dengan listing lagu daripada pengantin
pengantin kita sendiri. Pengantin kita yang nak lagu-lagu ini. Lagu-lagu yang ada sekarang yang kita pasang ni lagu permintaan pengantin. Yes, betul. Ada request. Ada request daripada Raja Sari kita yang pastinya lagu-lagu yang cukup sentimental, lagu-lagu yang mungkin menceritakan tentang penceritaan cinta mereka berdua di sepanjang perkenalan sampailah mereka telah pun diijab kabulkan. Betul. Dan tadi diijab kabulkan pada hari semalam, bang. Semalam. Pasangan pengantin baru kita Fatin Farhana binti Abdul Rashid dan juga Muhammad Arif Aiman selamat disatukan pada hari semalam tanggal 20 Disember 2025. Mereka berdua disatukan dengan sebuah ikatan yang suci dan halal di sisi syariat serta memenuhi tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pernikahan mereka berdua, tuan-tuan dan puan, maka sempurna sudah sebahagian agama buat pasangan pengantin baru ini. Jadi makanya saudara, marilah sama-sama kita mendoakan buat Fatin Farhana dan juga Muhammad Arif Aiman, semoga rumah tangga mereka kekal sampailah ke penghujung nyawa, insya-Allah. Semoga diperluaskan pintu rezeki yang bermanfaat untuk mereka, dipermudahkan segala urusan di dalam rumah tangga, dan moga-moga yang paling best sekali lah dah disatukan dengan ikatan yang suci. Orang kata siapa yang tak nak zuriatnya? Ya, betul. Jadi kita doakan semoga mereka berdua dikurniakan zuriat yang saleh dan salihah, insya-Allah. YB TikTok kita pun ada ini. YB TikTok, Assalamualaikum brother. Dan apa juga, semoga sihat-sihat sentiasa lah. insya-Allah. Kalau tak sihat pun kita tak boleh nak. Susah juga kan. Kita doakan kesihatan pengantin baru, insya-Allah. Okey, dan baiklah kepada tuan-tuan dan puan yang sedang menikmati hidangan yang selamat menjamu selera untuk anda semua. Apapun, mulakan jamahan anda dengan lafaz basmalah, sudahi dengan alhamdulillah. Moga-moga dengan setiap juadah-juadah yang kita jamah yang masuk ke dalam tubuh badan yang menjadi darah daging, yang kita awali dengan nama-nama kebesaran Allah Ta'ala, dan kita sudahi juga dengan merafakkan rasa syukur kehadratnya. Semoga dengan apa sahaja yang kita nikmati pada hari ini, Allah akan iringi bersama dengan kebarakatan, insya-Allah. Selamat menjamu selera untuk anda semua. Jom kita dengarkan lagu pilihan yang pertama daripada pengantin baru kita, Kisah Ku Inginkan, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Judika.